Adakah masih berbaloi untuk saya melabur emas walaupun harga emas sekarang meningkat? Saya selalu terima soalan seperti ini. Setahun yang lalu, pada waktu itu, harga emas sekitar RM391 per gram. Hari ini, harga emas naik kepada RM500 per gram. Kenaikan harga emas sebanyak 27.8% hanya dalam masa 1 tahun. 1 tahun yang lalu, harga RM391 per gram ini dianggap mahal. Sekarang, ianya dianggap murah kerana harga itu sudah pun menjadi sejarah. Kenaikan harga emas hanyalah persoalan masa sahaja. Jangan rasa terkesan sebab beli emas mahal kerana hakikat emas. Tiada satu zaman pun yang kita rasa harganya murah. Bagi tuan-puan yang sudah pun ada simpanan dalam bentuk duit, tukarkan sebahagian simpanan anda dalam bentuk emas fizikal kerana ianya dapat melindungi kekayaan anda dari inflasi dan juga kejatuhan mata wang. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Pak Pigul, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.